إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشايخه ومشايخنا ووالديه ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وأنواره ومعارفه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif, maka apabila keluar oleh seorang itu dari dirinya,
maka dinamakan martabat haqqul yaqin. Seperti kata Syekh Raslan di dalam hikamnya, al-yaqinu khurujuka anka. Artinya bermula yaqin itu keluar engkau daripada diri engkau. Yakni keluar engkau daripada melihatkan wujud diri engkau dan akan dayanya dan upayanya ila akhirih, sampai habis. Baik tuan-tuan perempuan, alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpahan curahan cucuran rahmatnya ke atas kita. Maka kita sambung balik kajian kitab Al-Manhalus Safi fi bayani rumuz ahli sufi, iaitu dalam membincangkan mengenai perjalanan salik menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ini sekarang dalam perjalanan, maka kita kena sedar diri bahawa kita ini dalam perjalanan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nahnu musafirun. Kita kesemua adalah orang-orang yang sedang bermusafir. Kita ini orang yang sedang dalam perjalanan mana? Tengok, kita daripada alam arwah ke alam syahadah, kemudian alam syahadah ke alam barzakh, daripada alam barzakh ke alam akhirah. Itulah perjalanan kita. Maka begitu juga dalam ilmu ini ada perjalanan hati, iaitu as-suluk ilallah, atau juga kita sebut as-safar ilallah. Bermusafir, berjalan menuju Allah. Perjalanan kita menuju redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka perjalanan kita ini dipanggil perjalanan hati. Kita panggil safarul qalbi, musafir hati. Baik. Kalau begitu tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat sekalian, maka hati kita ni kita tahu dah ada banyak lapis. Ada hati yang namanya sadrun, ada yang namanya qalbun, ada yang namanya fuadun, ada pula namanya syarafun, ada namanya lubbun, ada namanya sirrun. Hati yang namanya sir. Maka sir itulah dipanggil tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat Allah Ta'ala simpan dan taruhkan rahsia-rahsia ma'rifah. Baik. Maka nak dapat benda tu tuan-tuan, dia lagu mana? Tengok tu. Salah satunya nak dapat benda tu, kita kena keluarkan diri kita. Baik. Sebab tu dia kata sini, maka apabila, tengok balik kita, maka apabila keluar oleh seorang itu, keluar daripada dirinya, diri seorang. Lagu mana ni nak keluar seorang pada diri seorang? Dia nak keluar daripada dia. Lagu mana? Pelik lah. Keluar diri daripada diri. Yakni maksudnya kita kena keluarkan diri kita dari hati kita. Artinya jangan bagi ada kita dalam diri kita. Cuba nak keluar daripada diri sendiri. Ini bahasa sufi dia lagu tu dah.
Maksudnya jangan kita berasa keberadaan kita dan juga yang lain. Hanya kita kena berasa yang ada dalam diri kita hanya Allah. Ini yang kita baca, wa fis sirri ana. Yang Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Apa kita baca minggu lepas, hadis yang disebut, fanaitu fi jawfi ibni adama qasran wa fil qasri sadran wa fil sadri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi syarafan wa fil syarafi lubban wa fil lubbi sirrun. Wa fil sirri ana. Dalam sir itu aku. Adalah. Jangan bagi ada dalam sir hati kita yang kecil itu, hati nurani itu, jangan bagi ada kita. Artinya kita kena keluarkan kita daripada diri kita. Ini maksud. Maka apabila keluar oleh seorang itu daripada dirinya, diri seorang itu mengeluarkan dirinya daripada hatinya, dia tak duduk dalam diri dia, sehingga dia tak kata aku. Selagi kita duduk kata aku yang buat tu, itu semua aku yang atur tu, ini aku yang susun tu, ini yang aku proses tu, lagi duk ada aku dalam diri tu, mana tak keluar diri. Kerana kita menyabitkan diri kita di dalam dia, mana kita tidak mengeluarkan diri kita dari diri kita. Maka orang tu belum lagi sampai kepada martabat yakin. Bila seorang itu berjaya mengeluarkan dirinya, mana rasa dirinya tu ada dalam diri dia, dia buat keluar semua. Tak ada dalam diriku, hanya yang ada diriku, dalam diriku ialah Allah. Aku ini mazhar, tempat kenyataan, tempat zahirnya rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu baru dipanggil, maka dinamakan martabat haqqul yaqin, sebenar-benar yakin. Itu baru yakinnya sebenar-benarnya. Kenapa kata haqqul yaqin? Kerana makna yakin itu ialah apa? Ialah keluar seorang dari dirinya. Itu makna yakin. Itu makna yakin, mengeluar oleh seorang akan dirinya daripada diri dia. Mana diri dia tak ada dalam tu. Bila contoh, bila dia buat melakukan amal, maka dia nampak bukan aku yang beramal. Tapi bila mana dia beramal, dia nampak, tadi aku beramal, tadi aku yang semayang, tadi akulah yang baca Al-Quran, dan aku yang baca zikir, itu doa. Kita duk nampak kita juga. Artinya kita belum yakin lagi, sebenar-benar yakin. Bila kita tak nampak, tadi bukan aku, tapi semuanya itu minallah, datang dari Allah, ilallah, kepada Allah, semuanya dari Allah, kembali kepada Allah, dan juga lillah, untuk Allah. Itu baru nama yakin. Ini maka perkataan yang kita keluar yakin ni diambil daripada perkataan siapa? Tengok dia kata, seperti kata Syekh Raslan Ad-Dimashqi. Bukan Syekh Raslan yang lain dah. Syekh Raslan Ad-Dimashqi. Di dalam, dia kata tu, di dalam hikamnya, ada hikam Syekh Raslan.
namanya Al-Hikam Ar-Raslaniyah. Yang kita pernah baca dah dulu di sini. Kita baca Nafaisul Irfan min Hikam Ibni Raslan. Kita baca dulu habis khatam di sini. Makalah kita hikam tu ada 30 lebih kata-kata hikmah yang diungkapkan oleh Syekh Raslan Ad-Dimashqi. Ad-Dimashqi. Dia ada di mana kitab itu membincangkan hakikat tauhid atau dia panggil tauhid sufi, tauhid ahli tasawuf. Dia mengajak kita di situ mensyuhudkan Allah, mentauhid, mensyuhudkan Allah Subhanahu wa taala. Dia suruh kita menafikan syirik khafi. Sebab tu di awal hikam dia tu disebut kulluka syirkun khafiyun. Kulluka syirkun khafiyun. Di sini sekalian kamu, perbuatan kamu, sifat kamu, zat kamu, semuanya syirik khafi. Apabila kita mengaku kita ni ada, kita buat, kita nampak kita buat, maka kita tidak mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar tauhid. Kita masih lagi syirik dengan yang lain. Maka dalam kitab tu dia juga disebut apa? Pada menta'arifkan yakin di sisi ulama tasawuf, dia kata al-yaqinu khurujuka anka. Pendek ya. Nah, al-yaqinu khurujuka anka. Dia kata apa? Artinya bermula yakin itu keluar engkau dari diri engkau. Itu yakin. Ini yakin dalam tasawuf. Dalam tauhid tasawuf, tauhid batini, bagi tauhid tasawuf, bagi keluar engkau dari engkau. Bukan yakin pada istilah tauhid, tauhid zahir. Kalau yakin pada istilah zahir, tidak ada syak, tidak ada dhan, tidak ada waham. Dengan mana ma la yahtamilun naqid. Itu dalam ilmu tauhid. Al-yaqin dalam ilmu tauhid mana ma la yahtamilun naqid. Perkara yang tiada ihtimal lawan. Kalau tak ihtimal lawan, kalau 100% tu yakin, tak ada lawan. Kalau kita kata 90, lawan dia berapa? 10. Tu ada lawan. Kalau 80, lawan dia 20. Dia tak cukup ni. Kalau 70, lawannya 30. Tu ada ihtimal lawan. Adapun 100%, nak lawan apa lagi? 100% tak ada lawan dah. Itu kita letak dalam yakin, perkara yang tiada ihtimal lawan. Kalau dalam bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kalau tak silap ingat, iaitu Nabi kita bersabda, al-yaqinu huwal imanu kulluhu. Yang kata yakin itu ialah beriman secara keseluruhan. Beriman secara keseluruhan, itu yakin. Tapi dalam tasawuf, yakin dengan makna lain. Khurujuka anka. Keluar engkau dari engkau. Ini kita nak faham. Apa makna keluar engkau dari engkau? Di sinilah kita tengok dalam syarah hikam tersebut yang disyarahkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nama kitab itu Fathur Rahman Bisyarhi Risalatil Wali Raslan. Disebut dalam apa? Khurujuka anka, dengan mana khurujuka anka, mana al-yaqin khurujuka anka. Dia kata ai
an ru'yati nafsika. Pendek ya. Keluar engkau dari engkau, maksudnya yakni keluar engkau dari melihat engkau. Keluar engkau dari engkau, maksudnya keluar engkau daripada melihat engkau. Jadi kita duk nampak kita, siapa buat tu, aku buat tadi, habis. Dia tak yakin lah. Itu istilah susah. Dia tu yang buat, kawan ni yang buat, habis tak nampak. Sebab di situ ada syirik. Ada orang lain pada Tuhan yang buat. Siapa dia? Aku, kawan tu, kawan ni. Dipanggil tak nama yakin. Yang nama yakin ni kita tak nampak yang lain. Hanya kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kita tak nampak hatta diri kita sendiri, kita tak nampak. Tu yakin. Itu mudahnya. Bila seorang itu dia melakukan satu amal ibadah dan dia tidak melihat dirinya yang berbuat, tapi dia hanya memandang dan melihat, syuhud musyahadah Allah jua yang berbuat, maka dia telah sampai kepada martabat haqqul yaqin, sebenar-benar yakin. Tu ya. Maka yakin ni tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, boleh tak kita capai dia kalau kita tak pelajari? Tak boleh. Yakin ni kena belajar. Bila belajar kita kena latih. Kita kena didik dia. Kena asuh dalam hati. Kerana tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul yaqina bimujalasati ahli al-yaqin. Nabi kita sebut, ta'allamul yaqin, pelajarilah oleh kamu akan yakin. Dia yakin ni kena belajar. Sebab tu Nabi kita bersabda, ta'allamu, pelajarilah oleh kalian al-yaqin, akan keyakinan. Kalau kita tak belajar, tak boleh. Kalau tu kita nak belajar yakin ni, nak belajar sendiri ke? Nak belajar baca buku, baca-baca yakin, baca-baca yakin, begitu kan? Tak. Nak belajar yakin, kena daripada orang yang yakin. Sebab tu Nabi sebut bimujalasati ahli al-yaqin. Ta'allamul yaqina bimujalasah. Pelajarilah oleh kalian akan makna keyakinan, iaitu dengan duduk bersama dengan orang yang yakin. Itu cara mujalasah ahli al-yaqin. Maka ditafsirkan mujalasah itu dengan makna musahabah, kena mendampingi, bersahabat, berkawan, atau mendapat tarbiyah daripada ahli yaqin, baru kita yakin. Kerana kita nak belajar yakin daripada orang tak yakin, mana boleh. Dia pun tak yakin, dia nak ngajar kita supaya yakin, tak boleh. Kita nak belajar, mesti kena belajar daripada ahli dia, orang yang pakar, orang yang bijak, orang yang beramal dengan dia, orang yang berusaha ke arah itu, kan? Baru kita boleh belajar daripada dia. Inilah tuan-tuan dia bagi yakin. Baik, jadi tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat sekalian, pelajarilah makna keyakinan. Yakin hati kita, tetap hati kita itu dipanggil al-yaqinul adwam, yakin yang berkekalan, yang berterusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu kita kena keluarkan diri kita dari diri kita. Jadi jangan nampak diri kita dalam diri kita, jangan nampak langsung.
Jangan nampak perbuatan kita, jangan nampak amalan kita, jangan nampak ibadat kita, tapi nampak kesemuanya dari Allah, kembali kepada Allah. Baik, kita tak ada apa. Kita ni hanya mazhar. Kita ni hanya mazhar. Mazhar kan kita sebut dah itu. Tempat tilik Allah, tempat tajalli Allah, tempat Allah Ta'ala simpankan rahsia-rahsianya dalam diri kita ini. Kita ni tempat kenyataan yang menzahirkan, yang menyatakan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kekuasaan Dia. Tu. Kita ada apa? Tak ada apa. Baik. Itu makna keluar engkau dari diri engkau. Yakni dia tafsir pula. Apa makna keluar engkau dari diri engkau? Yakni keluar engkau daripada melihat wujud diri engkau. Apa ada dia? Khurujuka anka ay khurujuka an ru'yati nafsika. Keluarnya engkau daripada engkau, yakni keluar engkau daripada melihat ada diri engkau. Jangan nampak kita tu ada. Kerana bila kita nampak kita ada, Allah ada. Di syirik situ. Syirik apa? Syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Bahkan kita nampak Allah Ta'ala jua yang ada, sebenar-benar ada. Tu ya. Yang lain daripada Allah, hakikatnya bukan ada. Cuma ada ini serupa ada macam dengan bayang-bayang saja. Iaitu orang panggil apa? Ada bayang-bayang menunjuk di atas ada Tuhan punya bayang. Mana ada kita, dalil yang menunjuk di atas wujudnya Allah yang mengadakan kita. Tu ya. Kan? Tu situ. Baik. Boleh faham tu kan? Dan akan dayanya. Daya mana? Daya diri engkau dan upayanya. Kita jangan nampak. Jangan nampak wujud kita. Jangan nampak daya kita. Jangan nampak upaya kita. Ini kembali kepada mana? Kembali kepada la hawla wa la quwwata illa billah. Pandang yang tu. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Sebab itulah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu sahabat iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lalu Nabi tanya, "Atatri ma ma'na la haula wa la quwwata illa billah?" Wahai Abdullah bin Mas'ud, adakah engkau tahu apa pengertian la haula wa la quwwata illa billah? Maka Abdullah jawab, la adri wallahu wa rasuluhu a'lamu. Saya tak tahu wahai Rasulullah, tapi Allah Ta'ala dan Rasulnya tahu. Saya tak tahu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mentafsirkan. Nabi kita tafsir, la hawla an ma'siyatillah wa la quwwata ala ta'atillah illa billah ay illa bi'aunillah. Maksudnya tidak ada keupayaan untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, dan tidak ada kekuatan untuk mengerjakan taat pada Allah illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Amin. Maka bila kita tengok situ,
kita yang boleh datang malam ni dalam majlis malam ni, maka jangan kita nampak, oh aku ni sihat badanku, aku ni semangat sikit nak mengaji, rasa kuat sikit. Jangan nampak. Kalau kita nampak kekuatan kita, keupayaan kita, mana kita masih lagi menisbahkan pada diri kita. Kan? Di situ kita tak yakin lagi. Karena yakin ni tak nampak keupayaan kita, kekuatan kita. Tapi kita nampak ini adalah daya dari Allah, kekuatan datang daripada Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya. Ini hakikatnya yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutlah hadis sabdanya, la haula wa la quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Yang kata la haula wa la quwwata illa billah itu satu gedung, satu perbendaharaan daripada beberapa perbendaharaan syurga. Syurga tu, faham? Habis. Baik. Jadi kesimpulannya, keyakinan itu iaitu kita keluarkan diri kita dari kita. Dan kita jangan nampak daya kita dan upaya kita. Tapi kita nampak kesemuanya dari Allah kepada Allah. Itu ya. Kita ada apa? Tak ada apa. Tapi kita ni tak ada nampak aku yang buat dia tu yang buat cakap mulut tak apalah, tapi hati bukan nampak lagu tu. Hati kita syuhud pada Allah. Allah. Habis. Baik. Maka pada ketika itu, bila dia ini melihat diri dia, dia kata, maka ia melihat sekaliannya wujud diri kau, dayanya, upayanya tu sekaliannya daripada Allah. Tengok. Tu ada maksud perkataan tu. Daripada Allah, dengan Allah, bagi Allah. Itu dia ada maksud dia tu. Apa makna daripada Allah? Apa makna pula dengan Allah? Apa makna bagi Allah? Ini kena faham. Cakapan dia ringkas, tapi dia ada maksud dia yang panjang. Artinya bila ketika itu kita dah yakin, kita telah mengeluarkan dari diri kita daripada nampak di wujud kita, dan kita mengeluarkan daya upaya kita, maka ketika itu kita akan nampak apa? Nampak sekaliannya dari Allah. Satu, sekaliannya dengan Allah, sekaliannya bagi Allah. Ini dia ada maknanya daripada Allah. Kalau orang mengaji dalam ilmu nahu, dipanggil min lil ibtida, panggil. Maknanya permulaan. Kalau dengan tu tengok juga kadang-kadang bawa musahabah, bawa lil isti'anah, ada maknanya. Kerana huruf jar itu ada ma'ani dia. Selain daripada dia bertakluk, bertempat takluk, maka dia ada makna dia. Kerana huruf jar ini dia ada 3 peranan. Satu, amalan dia. Yang kedua, maknanya. Yang ketiga, tempat takluk dia. Maka dia ada tempat takluk. Dia kata daripada Allah. Dengan Allah ada maknanya. Dan begitu juga bila mana dia sebut bagi Allah. Kalau bahasa Arabnya daripada Allah, minallah. Dengan Allah, billah. Kalau ilallah bagi Allah, lillah.
Kan dalam Quran ada sebut kan? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Minallah. Ada daripada Allah. Kalau dengan Allah tu ada billah. La hawla wa la quwata illa billah. Kan Quran tu. Ma taufiqi illa billah. Ayat Quran billah. Gitu juga bila disebut lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah. Tu dia ada semua lah. Maka kita nak bagi faham sini maksud dia. Jadi bila dia kata daripada Allah, itu tilik kepada permulaan. Semua tiap-tiap sesuatu yang terjadi dan berlaku, semuanya mulanya di mana? Dari Allah. Jadi dengan ketentuan Allah. Allah dah tentu dah. Allah dah susun atau dah. Tidak azali lagi. Maka berlaku tu datangnya daripada Allah, yakni daripada ketentuan Allah. Daripada Allah, yakni daripada kehendaki Allah. Kehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud daripada Allah. Dengan makna Allah Ta'ala lah yang menjadikan. Itu daripada Allah. Apabila kata daripada Allah, itu disebut pula dengan Allah. Apa makna dengan Allah? Apa makna dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bila tersebut dengan Allah, yakni kita semua berhajat dan berkandak dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana berlaku sekaliannya itu dengan dikekalkan oleh Allah. Itu mana dengan Allah. Lepas itu pula dia sebut bagi Allah. Maka bagi itu maksudnya apa? Itu bagi tempat Allah Ta'ala nak tajalli atau nak menyatakan apa yang dia telah tentukan. Atau boleh juga kita sebut lillah, bagi Allah. Lam dengan mana? Lam lil milki. Itu milik Allah atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis, itu maksudnya. Ada 3 maksud situ. Jadi kita nampak kesemuanya itu Masya Allah. Semuanya daripada Allah. Artinya bukan daripada kita. Faham tak? Hilang dari diri kita tu. Lepas tu bila dia sebut dengan Allah, mana bukan dengan kita. Hilang juga diri kita. Bila kata bagi Allah, tu milik bagi Allah, bukan milik kita. Lepas tu ada apa kat kita? Tak ada apa. Ini namanya martabat haqqul yaqin. Khurujuka anka, keluar engkau daripada engkau. Jadi pada nampak wujud kita. Kita tak nampak, tak ada apa. Tak ada apa. Ini yakin. Dalam ilmu tasawufnya gitu. Sebab tu ulama tasawuf kata alam ini bukannya wujud. Annal alama la wujuda laha. Alam ini tidak ada baginya. Innamal wujudu huwa subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang ada itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Nak kata apa? Kalau kita tengok segi zahir, mana boleh kata yang lain daripada Allah tak ada. Ni kan kita ada. Ada kan? Ni kan kita ada. Kalau tak ada, kita tak main sini lah. Kalau tak ada, kita tak hadir dalam kuliah malam ni. Kita hadir. Mana kita ada lah. Ada lah. Bukan takkan hal lain daripada kita. Alam semua ada. Langit, bumi semua ada. Sebab tak ada. Inilah bezanya tuan-tuan. Bezanya apa? Hak kita syuhud dengan hati. Hak benar yang kita baca ni bukan benar i'tiqadi.
Faham tak? Itu kena letak situ. Hak kita mengaji ni benar syuhudi, benar pandang dengan mata hati. Daripada pandangan mata hati kita, yang lain pada Allah Ta'ala tak ada. Yang ada Allah Ta'ala jua. Habis. Itu saja. Kan? Ini nak merujuk kepada martabat bah. Rujuk pada martabat ahadiyah. Ahadiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keesaan Tuhan. Kan? Tuhan jua yang ada. Rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wahdah la syai'a ma'ah. Adalah Allah Ta'ala itu so, tidak ada suatu sertanya, tak ada suatu pun. Kan? Hanya Allah Ta'ala jua yang sebenar-benar adanya. Itu ya, syuhud kita. Maka kita jangan nampak diri kita ni, nampak Allah jua. Adik nak sampai di situ tuan-tuan, kena pelajari yakin. Baik kita belajar, dia kena belajar daripada ahlul yakin, orang yang yakin. Hanya orang yang yakin saja boleh mengajari keyakinan. Kan? Habis. Kalau kita belajar daripada orang tak yakin, kita akan dapat makna yakin. Habis. Itu kena ada ahli dia, pakar dia dalam bidang tersebut. Baik. Apa benar pun begitulah. Nak belajar, kena belajar daripada pakar dia, atau ahli dia, atau orang yang bersifat dengan sifat itu. InsyaAllah baru boleh. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ahli ke semua perkara. Dalam semua perkara. Kerana sebelum daripada dia dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul, maka Allah Ta'ala terbiah Nabi kita dulu. Seperti mana Nabi kita bersabda, la hadis jawami'ul kalim. Attabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Summa amurani bimakarimil akhlaq. Faqala huwa mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah mengajar adab kepada aku oleh Tuhanku. Maka Allah Ta'ala mengindahkan ajaran adab kepada aku. Kemudian bila ajar adab, lalu Allah Ta'ala menyuruh aku ini berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka Allah Ta'ala berfirman, suruhlah olehmu berbuat baik, tegahlah daripada perkara mungkar, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Nah, tengok teman. Jahil dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Baik. Itu jelas. Sebab tu Nabi kita mengajar kita, maka diterima oleh para sahabat, terusnya diterima pada orang kemudian, sampai kepada kita ini. Dan yang di mana mereka ini disebut sebagai Al-Waris Al-Muhammadi atau Waris Ahmadi, waris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mewaris menjadi pewaris Nabi, mereka ini mewarisi 3 perkara daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mewarisi warisan ilmu. Yang kedua, mewarisi warisan amalan. Dan yang ketiga, mewarisi warisan hal, dalaman kerohanian. Baik, terbagi al-waris, iaitu man yarisuhu wirasatul ilmi wa wirasatul amali wa wirasatul hali. Orang mewaris daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 warisan. Warisan ilmu, ilmu Nabi. Amalan Nabi. Ahwal, hal-hal, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nak jadi ilmu tu juga tu, dia kena pelajari daripada pewarisnya. Baik.
Lepas tu satu. Bila kita faham bahawa dia nampak sekaliannya daripada Allah, dengan Allah, bagi Allah. Daripada Allah, artinya semua sekaliannya daripada Allah. Semuanya dengan dikekalkan oleh Allah, semuanya milik bagi Allah. Habis semua. Itu satu contoh. Baik. Dan demikian lagi kata Syekh Raslan radhiyallahu anhu. Dia kata dalam kitab Ikam dia juga. Ikam Ar-Raslaniyah tadi ni. Apa dia kata? Letak baris. Ma salahta lana. Kita baca pelan-pelan dulu. Ma salahta lana ma dama fika baqiyatun li siwana fa idza hawalta siwa. Itu tuan-tuan dia kena buah alif tu sebelum fa idza hawalta, dia tulis baca li siwa kan. Sebelum lam tu kena tambah alif. Fa idza hawalta siwa, ada alif lam sin waw. Ya tak ada titik. Fa idza hawalta siwa afnainaka. Ada afnainaka anka. Lepas fasalahta lana fa'awda'naka sirrana. Habis kan? Kali lagi kita ulangi. Ma salahta lana ma dama fika baqiyatun li siwana fa iza hawalta siwa afnainaka anka fasalahta lana fa'awda'naka sirrana. Habis. Baik, maka kita tengok terjemahan dia. Artinya dia kata tiada patut. Dia tulis itu tiada pantut. Apa dia pantut? Kita tak tahu lah. Patut. Tak patut. Bahasa kita panggil tak layak. Tak salah. Tak patut. Tiada patut engkau itu bagi kami. Ini seolah-olah Allah Ta'ala kata engkau itu tak layak, engkau itu tak sesuai untuk kami. Apa makna bagi kami? Tengok sekali lagi. Engkau itu tak sesuai bagi kami. Kami itu maksudnya Allah. Seolah Tuhan kata engkau itu tak layak bagi rahsia kami. Engkau tu tak layak untuk kami simpankan dan taruhkan dalam hati engkau itu rahsia-rahsia kami. Tak boleh. Pasal apa? Tak boleh. Kerana dalam hati kamu tu masih lagi ada saki baki selain daripada kami. Sebab tu dia kata sana, selama ada padamu, yakni pada hatimu, kata itu. Selama ada padamu, yakni pada hatimu, tinggal yang lain daripada kami. Faham tak lah? Dia lagu ni seperti mana kita sebutkan bahawa hati kita ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia satu ya. Bukan banyak. Bukan 2, 3, 4, 5 dah. Satu je. Kan jadikan satu saja. Maka satu hati itu untuk satu. Untuk siapa? Untuk Allah. Fungsi Tuhan jadikan hati kita ni satu untuk hati kita ingat pada yang satu.
iaitu Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jangan ingat pada yang lain. Sebab tu kita dah bincang dah dulu bahawa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu dia menyuruh kita kosongkan hati. Farriq qalbaka anil aghyari. Kosongkan hatimu daripada aghyar, daripada segala benda yang lain dari Allah. Buang, jangan bagi ada lah hati kita, jangan bagi ada selain daripada Allah. Jangan. Artinya bagi hati kita ni ada Allah aja. Allah, Allah. Ingat Allah ya. Syuhud Allah. Muraqabah Allah. Khudur hati kita Allah. Allah, Allah, Allah. Jangan bagi ada. Sebab tu dia kosong-kosong. Kerana bila hati kita kosong, maka di situ baru layak hati kita untuk menjadi tempat tajalli Allah, tempat tili Allah, dan juga tempat Allah Ta'ala nak simpan dan taruh rahsia ketuhanan. Mana? Tu. Jadi rahsia ketuhanan ni maksudnya apa? Satu benda yang suci, satu benda yang bersih. Kemudian boleh tak dia masuklah hati kita kalau hati kita dipenuhi dengan benda-benda kotor. Aghyar tu mana benda yang lain dah najis. Akdar tu segala kekuruhan duniawi tu najis. Duduklah hati kita. Tuhan nak pemasukkan jugalah hati kita itu rahsia-rahsia. Nak masuk tak? Benda bersih nak campur dengan benda kotor. Jadi mana? Tak boleh. Maka sebab tu Syekh Ibnu Athaillah dia kata, kosongkan hatimu daripada aghyar, yamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Itu jawapan dia. Kesan apabila kita berjaya mengosongkan hati kita ini daripada aghyar dan akdar, buang semua makhluk tu, hanya kita tinggal Allah saja, maka ketika tu yamla'hu, Allah Ta'ala akan memenuhkan hati bil ma'arifi wal asrar, dengan ma'rifah ketuhanan dan juga rahsia-rahsia ladunni, ilmu ladunni. Nampak tak saya jelaskan? Sebab tu bila tengok sini sama dengan perkataan dia. Ma salahta lana ma dama fika baqiyatun lisiwana. Engkau tak layak bagi rahsia kami. Engkau tak patut bagi menerima rahsia-rahsia makrifat kami, rahsia-rahsia kami, selagi mana hati engkau itu masih lagi tinggal dalam hati engkau sesuatu yang lain daripada kami. Sama tak dengan kata tadi? Sama maksudnya, tapi lafaznya berbeza. Cuma lafaz Syekh Ibn Athaillah dia sebut farriq qalbaka anil aghyari yamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Tapi kata Syekh Raslan, ma salahta lana ma dama fika baqiyatun li siwana. Engkau tak layak untuk menerima rahsia-rahsia kami, ilmu-ilmu ladunni dari kami, selagi ada tinggal sesuatu yang lain daripada kami di dalam hati kamu tu. Inilah tuan-tuan punca kita hari ini. Pasal apa kita tak dapat nak memahami tajalliat Allah? Kerana hati kita ada benda lain. Kerana hati kita dipenuhi dengan aghyar dan akdar, benda-benda kotor, benda-benda kekuruhan duniawi. Sebab tu hati kita tidak boleh membaca, tidak boleh memahami rahsia-rahsia ilmu makrifat yang disebut sebagai maqam ihsan. Agama ni ada tiga kan? Maksud ada tiga jenis tu: Islam, iman, ihsan. Kita boleh faham Islam tu pun ada juga yang tak boleh faham ke semua. Ada yang boleh faham iman, ada juga yang tak faham iman. Ihsan lagi tak faham. Ihsan Allah,
rahmat Allah Subhanahu wa taala, tauhidillah, tauhid batin. Kamu tak faham kerana dalam hati kita itu belum lagi disuci dan juga dibersihkan, diselesaikan benda-benda yang kotor. Sebab itu kita tak dapat memahami. Bila kita kosongkan hati kita daripada ahyar dan juga akdar, maka ketika itu Tuhan akan penuhkan nur ma'rifah. Itu maqam ihsan. Yang bahasa sekarang, bahasa hadis dia panggil maqam ihsan. Kalau bahasa sekarang nak bagi sama, nak padankan, dia panggil ilmu ma'rifah. Ilmu mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ihsan. Ilmu ma'rifah. Maka hak hasil dalam itulah dia panggil rahsia ma'rifah, rasa-rasa ilmu laduni yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tengok balik. Dia kata tiada patut engkau itu bagi kami selama ada padamu, ini pada hatimu, tinggal yang lain dari kami. Kalau ada benda lain daripada Allah, adalah hati Allah tak ada, maka tak layak kita nak terima rahsia Tuhan, makrifat Tuhan. Yakni ada tahu tafsir sikit. Yakni manakala ada engkau ingat akan yang lain daripada kami. Itu orang tadi. Bila hati kita tu ingat kepada yang lain pada Allah. Itu mana? Manakala ada engkau ingat di hati engkau, ingat akan yang lain dari kami, ayahnya, dan jikalau diri engkau sekalipun. Walaupun kita ingat, kita tak ingat kepada anak kita, isteri kita, tapi kita ingat diri kita. Kerana diri kita tu masuk dalam yang lain juga. Faham tak? Kerana diri kita tu masuk dalam kata yang lain dari kami. Jadi yang lain daripada Allah. Kita tak ingat Allah. Dia ingat kita. Ya. Apa kita nak? Bila kita lapar nasi, aku tak makan nasi ini. Walaupun kita tak ingat ke anak bini kita. Walaupun kita tak ingat ke orang kampung dan sebagainya. Tapi kita ingat perut aku. Walaupun kita duk ingat diri kita. Selagi mana ada ingat benda yang lain, maka kita tak akan dapat, tak layak untuk menanggung amanah ataupun makrifat daripada Tuhan. Inilah yang saya sebut dah awal dulu. Nak mengaji kita ni kena bersih hati. Kena cuci hati kita bagi elok, insya-Allah. Banyak mana kebersihan hati kita, keikhlasan kita, maka kepahaman banyak itulah. Kepahaman banyak tu. Orang yang hatinya bersih, insya-Allah Tuhan buka pintu kepahaman. Orang yang hatinya suci, insya-Allah Tuhan buka pintu makrifat kepada dia. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu. Baik tu saya sebutkan. Haji kita istighfar dulu. Minta ampun pada Allah Ta'ala dulu. Kena buang diri kita. Jangan nampak kita hebat. Jangan nampak kita pandai. Jangan nampak kita faham. Jangan nampak. Tapi kita kena minta pertolongan Allah. Ya Allah Tuhanku, tolonglah aku, bantulah aku, bukakanlah aku pintu kepahaman. Itu penting. Baik. Tengok dia kata, sekalipun diri kita. Kerana apa? Kerana adalah pada ketika itu, pada ketika mana? Kerana adalah pada ketika itu, yakni ketika engkau ingat akan yang lain tu. Tanda situ. Kerana adalah pada ketika itu, yakni ketika ada engkau ingat akan yang lain daripada kami. Waktu kita ingat pada yang lain pada Allah, waktu tu dia kata engkau berdosa. Akan sebagai dosa yang amat besar.
Allah, kok mana? Bila tengok sini menyalahi tak syariat. Takkan kita lupa kat Tuhan, ingat benda yang lain pada Allah, tu dosa besar. Lepas tu kita tak boleh ingat nak bini, tak boleh ingat orang panggil makan minum. Bagaimana? Maka sini kita kena faham. Kena faham. Yang kata dibilang sebagai dosa besar ini, iaitu di sisi ulama hakikat, ahli hakikat. Di sisi ahli syariat tak ada dosa. Dia masuk dalam bab apa? Masuk dalam bab min babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Masuk dalam kaedah. Masuk dalam kaedah tu, iaitu min babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Artinya masuk dalam bab baik di sisi orang baik. Orang baik ni kita lupa kat Tuhan, tak ada apa lagi, kira baiklah tu. Kita lupa kat Tuhan, tak buat maksiat pun. Tapi di sisi orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, damping dengan Allah, maka mereka menganggap mereka itu sayyi'ah, itu satu kejahatan dosa. Satu kejahatan dosa. Di situ. Ni beza di situ. Seperti mana yang kita tahu dah bahawa di sisi orang sufi, kalau mereka lupa pada Tuhan, mereka sanggup menghukum diri mereka dengan murtad. Sampai tahu tu. Seperti mana yang berlaku pada Sayyidi Umar ibn al-Farid radhiyallahu anhu. Beliau digelar dengan Sayyidul Usyaq atau Sayyidul Ashiqin, pemimpin bagi orang-orang yang asyik, rindu dengan Allah Ta'ala di zaman dia. Maka dialah digelar sebagai Sayyidul Usyaq, pemimpin, ketua bagi orang-orang yang asyik. Maka dia kata apa? Dia kata, walau khatarat li fi siwaka iradatun ala qatiri yauman qadaitu biriddati. Kalaulah terlintas dalam hati aku ini satu lintasan oleh kehendak yang lain daripada kehendakmu, wahai Tuhan. Duduk ingat Allah, Allah. Tetap terlintas. Teringat apa? Ayam itik misalnya. Itu maksud terlintas yang lain daripada Allah. Satu ketika ya. Maka dia kata, qadaitu biriddati. Aku hukumkan diriku dengan murtad. Kata tu tuan-tuan. Artinya dia menganggap bila dia lalai dan dia lupa pada Allah satu saatnya, teringat benar lain, dia lupa Tuhan, maka terus dia hukum dirinya dengan murtad. Maka murtad ni dipanggil riddah kan. Maka riddah ni min akbaril kabair, di antara dosa yang besar, sebesar-besar dosa kan? Besar-besar dosa. Bayangkan tuan-tuan laguan. Dan lagi pula, orang yang lalai dan orang yang lupa kepada Allah Ta'ala itu alamat ahli neraka. Kemana pula? Dan cuba kita tengok ayat Quran Tuhan sebut, وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Sebut ayat ni.
Dan sesungguhnya kami penuhkan api neraka Jahannam itu kebanyakannya daripada jin dan manusia. Mereka itu ada akal tapi tidak berfikir. Mereka itu ada telinga tapi tidak mau mendengar. Mereka ada mata tapi tidak melihat. Maka mereka itu seumpama binatang-binatang ternakan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat teruk lagi daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai lupa. Jadi bila sebut ulaika humul ghafilun, hubungkan dengan mana? Walaqad zara'na li jahannam. Kami akan penuhkan orang-orang yang lalai ini dalam neraka Jahannam. Maka orang yang lupa pada Allah, tak ingat Allah, masuk neraka. Pasal apa? Kerana di sisi ulama sufi, lupa pada Allah dikira sebagai dosa sebesar dosa. Itu yang disebut sini ni. Dia kata kerana engkau pada ketika itu berdosa akan sebagai dosa yang amat besar. Allahu Akbar. Itu boleh tengok tafsir itu dalam tafsir Jalalain bagi Imam Suyuti dan Imam Mahalli, Jalaluddin Suyuti dan juga Jalaluddin Al-Mahalli. Dan tengok pula dalam Hasyiah Sawi ala tafsiril Jalalain. Maka Syekh Sawi sebut itu alamat ahli neraka. Alamat dia apa? Lupa, lalai daripada mengingati Allah. Maka jangan kita lalai, tuan-tuan. Bahkan Tuhan suruh kita ingat, wazkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu. Jangan lupa pada Tuhan. Inilah. Jadi ilmu ini dia nak mengajak, nak mentarbiyah, mendidik kita supaya kita ingat pada Allah. Maka cara ulama wasilah untuk nak ingat pada Allah Ta'ala tu banyak. Kita tengok ciptaan Allah tu mengingat kita pada Allah. Kita rasai nikmat Allah, kita ingat pada Mun'im, pemberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ni zahir, tak tenggelam, tak terhijab. Tapi yang terhijab tu kita daripada memandang dia. Al-haqqu laysa bimahjubin wa innamal mahjubu anta 'anil nazari ilaihi. Tuhan itu tidak terhijab. Yang terhijab tu kamu. Kita yang terhijab daripada memandang Allah. Sedangkan dalil-dalil kita nak kenal Allah, nak pandang Allah banyak depan mata kita, keliling kelalang, atas bawah, kanan kiri, semuanya menjadi dalil untuk kita mengingati Allah. Tapi kenapa kita tak ingat Allah? Kerana lalai. Inilah kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu ada engkau serta Allah Ta'ala. Tak boleh habis kita nak. Kita ambil tantu dulu lah. Iaitu yang kata dosa besar tu, ada engkau serta Allah. Kita rasa kita ni ada, Allah pun ada. Dia ada dua benda yang ada. Wal hakikat yang ada, sebenar-benar ada satu je, iaitu Allahu al-mawjud al-haqiqi. Allah yang ada, sebenar-benar ada. Di situ nanti kita sambung lah. Iaitu ada engkau serta Allah Ta'ala. Kena ambil sekali lagi. Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين، ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة، وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.